saya ucapkan kepada insan yang kita rapikan, Puan Pengetua yang kami kasihi, yang berusaha Encik Muhammad Muhyiddin bin Mustafa, Ketua Pegawai Eksekutif Sri Serban, Dr. Muhammad Iqmal Hakim bin Syamsul Bahrin, Pengetua Sekolah Menengah Seri Setia, barisan guru penekanan, guru-guru yang kami hormati, serta rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Pertama sekali, marilah kita panjat kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia-Nya dapat kita berkumpul bagi merapikan majlis persaraan Puan Pengetua yang kita kasihi. Saya selaku Wakil Tingkatan 5 dan Ketua Umum berdiri di sini untuk menyampaikan kata-kata perpisahan buat insan yang amat istimewa dalam hidup kami semua. Teacher, hari ini bukanlah hari yang mudah bagi kami. Saat mengetahui bahawa teacher akan meninggalkan sekolah ini, hati kami terasa sebab. Bagi kami, teacher bukan sekadar seorang pengetua. Teacher adalah ibu, pembimbing dan sumber kekuatan yang sentiasa membawa kami untuk menjadi insan yang lebih baik. Teacher, kami tahu bukan mudah untuk memimpin sebuah sekolah. Namun, dengan penuh kesabaran dan kasih sayang, teacher telah mendidik kami, membimbing kami, malah menegur kami apabila kami alpa. Walaupun kadang-kadang teguran teacher membuat kami tersentak, sekarang kami sedar itu tanda kasih sayang seorang pendidik yang mahu melihat anak didiknya berjaya. Saya bagi pihak semua pelajar sekolah menengah Seri Setia, khususnya tingkatan 5, tiada apa yang kami ucapkan selain ucapan jutaan terima kasih kerana sentiasa mempercayai kemampuan kami. Terima kasih kerana mengajar kami berdisiplin, kesungguhan dan keikhlasan. Sememangnya jasa teacher tidak ternilai dan budi teacher tidak akan kami lupakan. Teacher, andai ada salah silap kami sebagai pelajar, kata-kata yang menyinggung perasaan atau kelakuan yang membuat teacher rasa kecewa di hati teacher, kami dengan rasa rendah diri memohon ampun dan maaf. Kami hanya insan biasa yang masih belajar, dan teacherlah yang sentiasa menjadi petunjuk jalan kepada kami. Akhir kata, walaupun teacher tidak lagi bersama kami selepas ini, doa kami sentiasa mengiringi teacher. Semoga teacher dikurniakan kesihatan, kebahagiaan serta keberkatan dalam setiap langkah kehidupan teacher. Kenangan bersama teacher akan terus kekal abadi dalam hati kami semua. Sebelum saya mengundur diri, terimalah ukiran puisi daripada saya sebagai tanda perpisahan. Duhai guru, sudah bermusim kita bersama di sini. Banyak cerita yang kita kongsi, hingga kenal hati dan budi. Sebab dan saya ditinggal pergi. Namun, jangan ditangis perpisahan ini, kerana kami di sini tak pernah melupakan. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, salam sejahtera dan salam penuh kasih sayang buat semua yang diraihkan Puan Hairani binti Mukhtar, yang berusaha Encik Muhyiddin bin Mustafa, Ketua Pegawai Eksekutif Sekolah Seri Serban, yang dihormati Dr. Muhammad Iqmal Hakim bin Syamsul Bahrin, Pengetua Sekolah Menengah Seri Setia, barisan para pentadbir Sekolah Menengah Seri Setia, rakan-rakan guru serta pelajar-pelajar yang cikgu kasihi sekalian. Syukur kehadrat Ilahi kerana dengan limpahnya dan kurnianya kita dapat berkumpul pada pagi ini dalam majlis yang penuh berbangga.
Majlis Persaraan Pengetua yang dikasihi Puan Hairani binti Mukhtar. Hadirin sekalian, hari ini adalah detik yang indah, tetapi dalam masa yang sama meninggalkan rasa sayang. Indah kerana kita berkumpul bagi meraihkan seorang insan yang sangat berjasa. Namun sayang kerana kita berpisah dengan seorang pemimpin yang meninggalkan kesan dalam kehidupan kita semua. Sepanjang kepimpinan Puan Hairani, sekolah ini tidak hanya gemilang dalam akademik, malah terus menyelam dalam kurikulum. Sambil melahirkan pelajar yang berdisiplin, berdaya saing dan berakhlak mulia. Kami, para guru, amat menghargai kepimpinan Puan yang sentiasa bijaksana, sabar serta penuh dengan kasih sayang. Tegas dalam prinsip tetapi lembut dalam pendekatan. Puan bukan hanya seorang ketua tetapi juga umpama seorang kakak kepada kami semua, malahkan ibu. Puan mendidik, menasihati, malah sering meningati kami tentang erti keikhlasan dalam mendidik anak bangsa. Bagi para pelajar muda, Puan Hairani adalah pengetua yang penyayang. Nasihat, pesanan dan kata-kata semangat yang Puan tinggalkan akan terus menjadi panduan dalam perjalanan hidup mereka. Puan Hairani, sesungguhnya jasa dan budi Puan terlalu besar untuk kami ungkapkan dengan kata-kata. Kami tahu tugas sebagai seorang pengetua bukanlah mudah. Banyak cabaran yang silih berganti, sama ada dari sudut pentadbiran, pelajar maupun cabaran dunia pendidikan yang sentiasa berubah. Namun Puan hadapi semua ini dengan penuh tabah, tenang dan bijaksana. Hari ini saat Puan melangkah ke dunia persaraan, hati kami terasa sayu. Persaraan ini bukanlah noktah, tetapi sebuah permulaan yang baru untuk menumpukan perhatian kepada diri sendiri dan menikmati masa berkualiti bersama keluarga tercinta. Hadirin yang dihormati, pepatah ada mengatakan guru umpama pelita yang membakar diri untuk menerangi orang lain. Dan percayalah Puan Hairani, Puan telah membuktikan maksud pepatah itu dengan begitu jelas. Tidak kira suka atau duka, penat atau lelah, Puan tetap berusaha memastikan cahaya ilmu tetap menyinari sekolah ini. Kami wakil guru dan pelajar-pelajar amat berterima kasih kerana diberi peluang untuk menikmati kepimpinan Puan selama 7 tahun. Kami belajar bukan sahaja ilmu pendidikan, tetapi juga nilai kesabaran, kesungguhan serta keikhlasan. Hari ini kita berpisah bukan kerana melupakan, tetapi kerana ingin terus mengingati bahawa setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Ingat mengingati
binti Mukhtar. Izinkan saya menutup ucapan ini dengan sebuah pantun. Bunga mawar harum berseri, indah megah di laman bermain, jasa kuat kekal di hati, selamanya dikenang sampai ke akhir hayat nanti. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi Kedua, sekarang yang saya sendiri guru penolong kanan, guru yang saya bersini serta anak-anak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya tiba, sebenarnya ada 13 September yang lepas, hari terakhir saya sebagai ketua tamu, sebagai ketua, hari terakhir sebagai ketua kepada guru-guru kamu. Akhirnya tiba juga hari ini, setelah lebih kurang 20 tahun saya di Seremban. Saya memulakan karier saya selepas tamat belajar di Kilang, sebuah kilang di Senawang. Itulah sikit kisah hidup saya. Saya dilahirkan pada, ingat cik-cik tu, 25 Mac tahun 1966 di Batu Pahat, Johor. Kemudian bertemu jodoh dengan orang Jegepu Negeri Sembilan. Di situlah saya sampai sekarang di Negeri Sembilan. Macam biasa je kan, kalau kahwin dengan orang Negeri Sembilan ni memang duduknya di sini lah. Jarang dapat balik negeri sendiri. Betul tak? Betul. Okey, tapi tak apa, saya suka je Seremban. Saya suka je Negeri Sembilan. Dan selepas tamat belajar, saya bekerja di sebuah kilang di Senawang selama lebih kurang 1993 sehinggalah tahun 2001. Kalau tak, mungkin saya tak ada kat sini. Pada tahun 2000, biasa kan semiconductor ni kejap okey, kejap tak okey, dan kilang tu telah dijual. Tapi departmen saya ni departmen yang buat duit, so dia tak nak jual. Departmen tu ditukarkan ke Sungai di Petani Jaya. Jadi hidup saya huru-hara Seremban, duduk di Seremban, bekerja di Petani Jaya. Saya tahan selama setahun saja. Itu 2001 saya berhenti dan bekerja sepenuh masa sebagai suri rumah. Dah biasa bekerja dan duduk di rumah. Saya pun tak tahulah kehidupan saya selepas ni macam mana. Sebab saya cuti 5 hari pun saya jadi huru-hara dekat rumah. Selepas tu ada kawan saya yang anak saudara dia sekolah di sini. Dia kata, nak kerja tak sebagai cikgu? Tentulah dia sangatkan bidang daripada seni konduktor kepada seorang pendidik. Memanglah dia, tapi itu tak jadi masalah kepada saya, sebab saya memang suka mengajar orang. Memang itulah Harani Mokhtar. Daripada sekolah rendah ni kurang sikit, sekolah menengah saya minat matematik. Saya memang ajar kawan-kawan saya subjek matematik. Dan sampai universiti pun sama juga, saya ajar kawan-kawan saya subjek tu lah, yang kami ambil engineering. So subjek yang berkaitan, yang terutamanya matematik. Nama minat, saya selalu cakap dengan anak murid saya minat matematik ni daripada kecil sampai pada ketua ni.
Sebab tu bila teacher Ju bagi saya kelas fokus matematik tu, saya sangat-sangat suka. Sebab benda tu memang tak boleh nak lari. Walaupun saya mengajar kita bentuk teknologi apa yang saya belajar di universiti, tapi matematik tu tak boleh nak dihazamkan dalam diri saya. Betul tak? Dipisahkan. Okey, jadi saya masuk kat sini, tapi bukan sebagai guru matematik. Cuba teka teacher ajar apa? Saya menjadi cikgu pada tahun 2003 sebagai guru bahasa Inggeris. Setahun saja, masa tu di sekolah rendah. Okey jugalah, walaupun saya ni, tapi grammar tak berapa betul sangat. Okey, jadi ada cikgu matematik yang berhenti setahun je saya mengajar bahasa Inggeris, kemudian saya mohon menjadi guru matematik sampailah ke sekolah menengah. Waktu tu kampungnya tak ada, tapi saya masuk sekolah menengah 2019 sebagai guru matematik. Saya tak ajar PT. Okey, di sekolah rendah 2003 sehingga tahun 2008 nanti sebagai ketua panitia matematik, 2009 sebagai guru penolong kanan M. Saya orang yang ceria, suruh jadi hem memang takkan jadi. Sebab itulah kalau boleh, saya tak nak cikgu-cikgu perempuan saya jadi hem. Memang kalau sekolah rendah tu mudah sikit lah sebab tak ada asrama. Kalau sekolah menengah ni jadi faham faham, sebab saya dah pernah rasa benda tu. Tapi seronoknya jadi hem di sekolah rendah ni, sebab anak kecil-kecil saya memang sayang budak. Jadi anak kecil-kecil ni, dan kat sekolah kita ni, kalau ni yang macam PPKI pun boleh masuk dulu. Dan ada yang autism. Kalau dulu padan kita tak macam ni, padan kita padan pasir. Dia pergi mandi pasir dekat apa tu? Tempat lompat jauh tu. Lompat jauh tu pasir kan? Dia pergi mandi pasir dekat situ. Dan saya ialah tukang mandi yang dia. Seronok, tapi mendengar tak boleh lah, tak boleh buat macam tu lah. Okey, 2009 2010 dilantik sebagai guru besar, sehingga pada tahun 2019 April. Okey, pengetua berhenti dan CEO pujuk saya lah, boleh tak tolong hari boleh tak tolong. Saya ni memang orang feeling macam tu tak, lebih-lebih lagi tak long. Dan dia tak pandai nak tolak, semua terima. Jadi dia itulah sebabnya saya di sekolah menengah pada tahun 2019, 2 Mei 2019 sehinggalah sekarang. Kalau anak-anak tadi tak tunjuk montaj tu, saya ingat saya masih lagi bekerja ni. Memang bekerja lagi sehingga besok ni tentang bajet 2026. Jadi saya tak rasa saya bersara, saya masih ada kat sini. Itulah yang saya rasa sebelum ini, sebelum majlis ni, sebelum yang montaj, sebelum Imam Musyid, ucapan Imam Musyid, sebelum ucapan Teacher Ju, lepas tu baru saya sedar, kau ni nak tinggalkan sekolah dah. Itulah saya rasa sekarang. Rupa-rupanya saya akan tinggalkan sekolah, walaupun
tidur. Kalau ikut kiraan matematik, konsep matematik dah tahun ke-23 saya kat sini. Saya masuk sini pun kamu tak lahir lagi, betul tak? Okey, jadinya pesan saya, teacher memang tak ada diploma pendidikan ke, tak ada. Saya datang sini, saya mengajar anak-anak. Ialah adalah khusus-khusus yang sekolah hantar. Dan saya tak nafikan. Tapi saya didik anak-anak, saya mengajar guru-guru saya memang dengan penuh kasih sayang. Sebab itulah saya, itulah Aini Mokhtar, itulah taklum bagi adik-adik saya dan taklum bagi adik-adik guru-guru saya, serta guru-guru saya. Dan saya dah ibu kepada anak-anak sekalian. Teacher tak minta banyak. Cikgu saya tak minta banyak. Saya minta terus istiqamah dalam mendidik anak-anak saya ni. Walaupun teacher tak ada dekat sini, saya akan pastikan cikgu-cikgu, saya akan pastikan tu di gambar Dr. Ikhwan, anak-anak murid saya terdidik. Untuk tingkatan 5, saya tak minta banyak. GPS tahun 2024 3.66. Nak tak nak, suka tak suka, buat macam mana pun, tidur malam ke tak tidur malam ke, saya nak lebih baik dari 3.66. Boleh tingkatan 5? Saya serahkan tugas itu kepada kamu. Okey, sebagai ketua PKP, kalau kamu tak boleh nak buat, saya nanti keputusan percubaan saya dah tengok dah. Jadinya memang saya periksa percubaan sebenarnya dia susah sikit, tapi tak apa. Ada subjek yang GPMP turun, ada yang meningkat. Kita teruskan usaha. Tadi saya dah jumpa beberapa orang tingkatan 5, kamu masih ada masa lagi. Satu hari ada 24 jam, satu bulan ada 30 ke 31 hari. Kamu ada lebih kurang 2 bulan saja. Okay, bulan 10, bulan 11 dah mula dah lisan, amali. Okay, boleh tingkatan 5? Okay, untuk tingkatan 1 sehingga 4, 27 hari bulan Oktober ni adalah hari USA kamu. Tingkatan 4, tingkatan 1 sampai tingkatan 3, 29 hari bulan. Okay, jadinya teruskan berusaha, jangan main-main. Jangan main-main. Dan saya ingat janji saya nak buat kertas soalan untuk kamu, saya tak lupa walaupun belum buat. Ini saya akan teruskan. Okay, ada lagi? Okay, dan satu lagi pesan saya, kita kena cemerlang bukan saja dalam akademik, tapi juga dalam sasiah dan kurikulum. Teruskan, kami dah belum selesai lagi sebenarnya bajet tahun 2026. Banyak yang cikgu-cikgu kamu sasarkan untuk kamu tahun depan. Jadi ikutlah pesan cikgu. Okay, kalau nak berjaya, ikut pesan cikgu. Okay, yang terakhir daripada saya dengar lagu je. Ini kan lagu. Dengar tak musik tu? Okey, saya sampaikan lirik ni. Lagu ni namanya apa? Saya tak tahu kan? Untuk Korea tak tahu kan? Okey, lagu ni namanya Guritan Jiwa.
Tanjung Jati. Di dalam hati tidak terlupa sebagai rambut bersimpul mati. Batang selasih permainan muda, daun selasih dimakan kuda. Bercerai kasih alak tiada, 1000 tahun kembali juga. Burung merpati terbang 1000, hingga seekor di tengah lamai. Hendak mati di hujung kuku, hendak berkubur di tapak tangan. Jangan tanya saya maknanya, tapi Cikgu Sarawati. Okey, sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terus